Jadi ini orang marah, banyak orang marah. Udah tak pasal Anwar, cari siasat sana, siasat sini. Bukan saya. Saya kata itu MACC, SPRM kena betul. Ini negeri, ingat negeri ini miskin. Siapa kata kat miskin negeri ini? Negeri ini kaya, tapi bocor banyak. Orang curi banyak. Ya. Kita sebab itu dia orang pakat semua lawan saya. Saya buat apa? Saya ambil tanah, saya tak angkat. Saya ambil share, saya tak ambil. Gaji, saya tak ambil. Tapi saya mau jaga negeri ini. Saya bukan muda lagi. 10 tahun masuk penjara, keluar penjara. Sekarang ada peluang jaga negeri. Kita jagalah baik-baik. Ini saja yang saya minta. Kalau dia kata okey Anwar, kita tak suka. Sebab dia ada, dulu ada 1 MDB, dia ada 2 MDB. Ataupun dia curi duit orang. Dia ambil bilion-bilion kontrak. Dia bagi kaya dia punya anak-anak. Okeylah kalau marah saya. Saya tak buat itu. Ya. Saya tak buat itu. Kita nak bersihkan. Ini dari anak-anak bukan dari Cina. Anak-anak muda Melayu pun kena faham ini. Kita nak bawa pimpinan Melayu ni macam mana? Oh, aku Melayu. Okey. Itu saja. Melayu yang baik. Melayu yang tak curi. Melayu yang bersih. Melayu yang tak sombong. Melayu jaga rakyat yang di bawah. Itu Melayu yang nak kita pimpin. Ayo kita kawan dengan Cina. Cina mana yang kita mau? Cina parti macam parti Tauke ke? Kita bukan lawan Tauke, tapi parti itu parti jaga rakyat. Itu kita nak Cina macam itu. Bukan Cina semua kau tinggal ya saja mana? Memang betul bagi AP ni, ya. Siapa dia punya ketua? Anthony Loke, Robin. Wah, itu garang-garangnya bukan senangnya. Tapi dia cakap bagi pihak rakyat dalam mesyuarat, ini tak setuju, ini tak setuju. Okey, ini cara kita dengar. India pun macam itu juga. Jadi saya nak bagi tahu kawan-kawan, ini isu nasional dulu. Apa beza saya? Saya bukan datang untuk lawan orang Johor.